Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Izzati Insyirah binti Muhammad Izzuan, mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Pedas, akan membawa anda dengan lebih mendalam tentang kecerdasan buatan AI. Sebagai pegawai eksekutif mewakili syarikat Pedas Cybernet, syarikat yang berfokus kepada keselamatan cyber dan pendidikan digital, saya amat menghargai peluang ini untuk mengemukakan cadangan mengenai garis panduan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, kecerdasan buatan kini bukan lagi sesuatu eksklusif untuk industri atau penyelidikan. Ia telah sampai ke bilik darjah. Murid kini menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini dan lain-lain sama ada untuk membuat nota, menjawab soalan latihan atau menyiapkan tugasan. Namun begitu, tanpa panduan dan kawalan yang jelas, kita berisiko berdepan dengan pelbagai isu seperti kebocoran data peribadi murid dan plagiarisme dan ketergantungan yang berlebihan. Cadangan garis panduan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan AI dalam kalangan murid sekolah adalah selamat, beretika dan seimbang. Berikut ialah 3 komponen utama dalam garis panduan yang kami cadangkan. Yang pertama, prinsip umum penggunaan AI. Murid digalakkan menggunakan AI untuk penjanaan idea, semakan tata bahasa atau penjelasan konsep, tetapi perlu memahami dan menilai maklumat yang diberi. Yang kedua, keselamatan dan privasi data. Larangan kepada penggunaan AI yang memerlukan input data peribadi murid seperti gambar, nama penuh dan lokasi. Sekolah digalakkan menggunakan platform AI yang telah diperakui oleh KPM dan Agensi Keselamatan Digital. Yang ketiga, etika dan tanggungjawab pengguna. Murid perlu dididik tentang penggunaan etika AI. Penggunaan AI untuk penipuan akademik, bully cyber perlu dikenakan tindakan disiplin. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya garis panduan ini, kita bukan sahaja dapat melindungi murid daripada risiko digital, tetapi kita juga dapat memperkasa mereka menjadi pengguna teknologi yang bertanggungjawab dan pencipta inovasi masa depan. Sekian, terima kasih.